piramid ini ada rahsia. Pintunya bukan di tempat biasa. Piramid Senusret kedua di El Lahun mempunyai reka bentuk yang sangat berbeza. Berbanding piramid lain, pintu masuk sebenar tidak berada di sisi piramid. Ia disembunyikan jauh dari struktur utama. Laluan menuju ruang makam dibina di bawah tanah. Tujuannya dipercayai untuk mengelirukan pencuri makam. Reka bentuk ini menunjukkan perubahan besar dalam strategi keselamatan. Firaun mula memberi lebih perhatian kepada pelindungan mayat dan harta. Di dalamnya juga ditemui sarkofagus granit yang sangat kukuh. Walaupun piramidnya tidak sebesar Giza, sistem pelindungannya sangat bijak. Ia membuktikan bahawa orang Mesir purba sentiasa mencari cara baru. Bukan hanya membina makam besar, tetapi menyembunyikan rahsia di sebalik reka bentuknya. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Piramid ini dibina untuk menyembunyikan rahsia. Piramid Senusret ketiga di Dashur mempunyai reka bentuk yang sangat berbeza. Berbanding piramid lama, fokus utama bukan lagi pada kemegahan luar, tetapi pada keselamatan ruang makam di dalamnya. Laluan bawah tanah dibina dengan sistem yang sangat kompleks. Ada koridor tersembunyi, ruang palsu dan halangan untuk mengelirukan pencuri. Firaun Senusret ketiga dikenali sebagai pemerintah yang sangat berkuasa. Jadi perlindungan makamnya menjadi keutamaan besar. Menariknya, piramid ini dibina menggunakan bata lumpur dan dilapisi batu kapur. Namun, reka bentuk dalamannya menunjukkan tahap kejuruteraan tinggi. Ia membuktikan bahawa orang Mesir bukan hanya mengejar saiz, mereka juga menguasai seni menyembunyikan sesuatu. Piramid Senusret ketiga ialah contoh bagaimana rahsia boleh dibina bersama batu. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Piramid ini menyimpan bukti kekayaan luar biasa. Piramid Amenemhat kedua dibina semasa zaman Kerajaan Pertengahan Mesir. Walaupun strukturnya kini banyak rosak, penemuannya sangat penting. Di kawasan makam diraja berhampiran piramid ini, ditemui barang mewah bernilai tinggi. Antaranya barang kemas emas, perak dan batu berharga. Pertemuan ini menunjukkan hubungan perdagangan Mesir yang sangat luas. Bahan tersebut bukan semuanya berasal dari Mesir. Sebahagiannya datang dari wilayah luar seperti Asia Barat. Ini membuktikan Mesir ketika itu mempunyai pengaruh ekonomi yang kuat. Piramid Amenemhat kedua bukan hanya tempat pengebumian. Ia menjadi bukti rangkaian perdagangan dan kekayaan istana diraja. Walaupun piramidnya tidak lagi megah seperti dahulu, penemuan di sekelilingnya menceritakan satu era kemakmuran besar. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Di bawah piramid ini, ada labirin yang mengagumkan. Piramid Amenemhat ketiga di Hawara terkenal dengan kompleks makamnya yang sangat rumit. Ahli sejarah purba menggambarkannya sebagai salah satu labirin terbesar Mesir. Kompleks ini mempunyai banyak bilik, laluan dan ruang tersembunyi. Susunannya sangat kompleks sehingga sukar untuk difahami tanpa panduan. Tujuannya dipercayai untuk melindungi makam raja daripada pencuri. Setiap laluan direka untuk mengelirukan sesiapa yang cuba masuk. Walaupun piramidnya dibina daripada bata lumpur, reka bentuk dalamannya sangat maju. Struktur ini menunjukkan perubahan besar dalam cara Mesir melindungi makam diraja. Bukan hanya membina tinggi, tetapi membina bijak. Malangnya, banyak bahagian kompleks ini telah hilang akibat masa. Namun, kisah tentang labirinnya masih menjadikan Hawara antara piramid paling misteri. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Seorang wanita menguasai takhta Firaun Mesir. Sobek Neferu ialah antara pemerintah wanita pertama yang diiktiraf sebagai Firaun Mesir. Beliau memerintah pada penghujung dinasti ke-12. Namun misteri terbesar ialah lokasi piramidnya masih tidak diketahui dengan pasti.
Berbeza dengan Firaun lain, tiada piramid jelas yang boleh dikaitkan dengannya. Ada teori mengatakan beberapa struktur mungkin berkaitan dengan pemerintahannya, tetapi bukti masih belum cukup untuk mengesahkan. Kehilangan piramid ini menjadikannya salah satu misteri arkeologi Mesir. Walaupun pemerintahannya singkat, namanya kekal dalam sejarah. Beliau membuktikan bahawa kuasa Firaun bukan hanya milik lelaki. Piramid Sobekneferu menjadi simbol satu era luar biasa. Seorang wanita yang mengambil tempat tertinggi dalam dunia Mesir Purba. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta, misteri dan sejarah dunia.